Kapet magnet ni memang memudahkan kerja kita. Terutama sekali kalau korang menggunakan dekat bengkel. Kalau buat kerja dekat bengkel memang perlulah ada magnet macam ni, sebab apa kita boleh letakkan kita punya tools dekat sini. Kita letakkan je kapet ni dekat kita punya bonet kereta. Sebab kebanyakannya semua tools adalah besi. Jadi kita boleh lekatkan kita punya tools dekat magnet ni je. Contoh aku letakkan Allen key ni dan aku letakkan socket box ni, memang boleh melekat dekat kapet magnet ni. Jadi kita boleh kurangkan letak tools kat bahagian wiper punya slot ni. Kita boleh letak je tools kita dekat atas kapet ni. Selain kegunaan bengkel, dekat dapur pun kita boleh guna juga. Kita lekatkan je dekat bahagian peti ais kita. Peti ais kita boleh jadikan magnetik dia. Jadi untuk kegunaan dapur yang kita nak letakkan pisau ke ataupun gunting, apa saja dah yang material besi, kita boleh letakkan je dekat kapet magnet ni. Tapi dinasihatkan tak ada anak kecil main kat sini lah. Ni contoh aku letakkan sudu garpu kat sini pun boleh melekat juga dekat kapet magnet ni. Memang sangat cantik dan mudah je kalau kita nak guna. Dekat bahagian studio, kalau korang ada rak besi macam ni, korang pun juga boleh letakkan kapet magnet ni. Jadi kita boleh dah letakkan gunting ke apa ke untuk kita letak untuk memudahkan kerja kita. Berbagai saiz kapet magnet ni yang korang boleh beli. Jadi kalau korang berminat nak dapatkan kapet magnet ni, korang boleh dapatkan dekat link showcase yang aku sediakan dekat bawah. Dapatkan segera.